Daripada Nopama hari ni, saya dah mencapai satu milestone dalam hidup saya, satu kemajuan. Saya kukur kelapa ni menggunakan kukuran yang saya beli kat Shopee tu, dan Alhamdulillah, memang ni satu biji kelapa. Sederhana kecil. Kelapa ni adalah kelapa matak yang tanam di rumah lama, di rumah muda tu, dah berbuah banyak dan memang under consume, so kita cuba manfaatkan lah. Hari ni nak buat sambal nasi kerabu. Tapi biasalah saya ni, kalau saya tengok benda-benda ni kan, dia datanglah ilham. Sekarang ni kita sibuk macam kemungkinan kata kalau perang, makanan semua, problem semua kan. Tapi kita tak sedar yang kita ada kelapa. So when I look at this, ni kelapa ni dia tak berapa tua lagi, dia macam separa lah. So dia masih lembab, masih manis sikit dia punya rasa. Dia sangat juicy. Dan bila dia dalam bentuk grated macam ni, kenapa kita tak makan terus je kelapa ni sebagai nasi? Ataupun kita boleh tanak. Kalau kita rasa was-was, kita just tanak je macam nasi. Dan kita serve lah dengan lauk-lauk apa yang kita ada tu. Dan ini adalah ilham baru. Alhamdulillah. Kadang saya tak tahu nak tanam apa. Dapat seruan untuk tanam sesuatu. Ada dicadangkan labu kuning tu. Tapi tanah dekat sini saya dah cuba tanam. Dia kurang menjadi. Saya cuma dapat sayur je, pucuk labu. Tapi buah tu dia tak berbuah. Saya pun tak tahu kenapa. Jadi mungkin ada belum sesuai lagi dengan saya. I have kelapa. Banyak. So insyaAllah saya akan manfaatkan kelapa ni saja sebagai sumber makanan. Satu biji kelapa ni banyak ni. Saya rasa kalau kita makan satu family memang cukup. Kalau kita makan seorang, rasanya 3-4 hari baru habis ni. Satu serving maybe around this, kan? Macam satu senduk. Dan dia low carbo. In fact, hampas kelapa. Yang ni bukan hampas sebab saya nak buat sambal. Jadi saya gunakan the whole lah. Tapi kalau hampas dia, perah santan, hampas dia kita boleh guna sebagai coconut flour untuk baking. Itu pun satu idea baking yang low carb lah. So that's the idea for now. I'll preserve it until kita try betul-betul lah.